Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kawan ke Raih Palung. Kita sambung lagi penceritaan kita tentang sejarah Negeri Johor. Kita dah sampai kepada penghujungnya. Sebab kita sampai ke era zaman Sultan Ibrahim, di mana masa era inilah Inggeris go all out, orang kata kan, untuk merampas kuasa pentadbiran Negeri Johor daripada Sultan Ibrahim, ya. Okey. Pada tahun 1912, ya, Gubernur Negeri Selat dan Singapura, iaitu Sir John Anderson, ya, telah bersara dan dia digantikan oleh siapa nama ni, Gubernur. Okey, dia telah digantikan oleh Gubernur Sir Arthur H. Young. Okey, Sir Arthur H. Young menjadi gubernur di Singapura dan merangkap kepada Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Itu dia punya pangkat dia, ya. Jadi masa Sir Arthur Young ni mula masuk pejabat, menjalankan tugas sebagai seorang gubernur dan juga Pesuruhjaya Tinggi, Sultan Ibrahim ni buat layan tak layannya dengan Arthur Young ni. Okey, Sultan Ibrahim dah mula balik tak mahu mendengar nasihat-nasihat daripada gubernur negeri Selat ni. Perbuatan baginda tu boleh jadi kerana baginda tak mahu mengikut amaran kerajaan British lah. Sebelum ni kerajaan Inggeris ada bagi amaran kat dia tu. Pada tahun 1906 dia kata, Inggeris kata, pentadbiran Negeri Johor itu mustahak dijalankan secara dengan sesuai pada keseluruhannya mengikut pandangan-pandangan kerajaan Inggeris. Dalam arti kata lain tu, setiap urusan dan pentadbiran Negeri Johor tu kena dah buat mengikut kehendak British. Macam tu lah sebenarnya, ya. Senang aja. Tapi British ni dia pandai cakap berlapik. Okey. Lepas tu Gubernur Young ni telah memberitahu kepada Sultan Ibrahim. Dia kata mulai pada Januari 1912, semua surat-surat rasmi yang kerajaan Negeri Johor nak hantar kepada gubernur, okey, nak hantar kepada dia, Sir Arthur Young ni, hendaklah dialamatkan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negeri Melayu Bersekutu, bukan kepada Gubernur Negeri Selat. Nampak tak? Apa tujuan Arthur Young buat macam tu? Tujuan Arthur Young buat macam tu dia nak downgraded kan tu Sultan Ibrahim punya punya status. Sebabnya sebelum ni Sultan Ibrahim Tuan Bakar dia direct dekat majlis penasihat dekat London sana. Lepas tu majlis penasihat tu pula akan berurusan dengan setiausaha negeri-negeri Selat atas. Sekarang ni dia dah ubah sikit. Dia kata okey, sekarang ni dia kata segala surat menyurat hantar kepada Pesuruhjaya Tinggi. Kalau dekat tanah Melayu ni masa dulu kan, dekat negara kita ni, yang paling tinggi sekali pangkat dia Gubernur Singapura dan Negeri Selat. Lepas tu baru Pesuruhjaya Tinggi Negeri Melayu Bersekutu. Tetapi orang sama. Macam kes ni samalah, Sir Arthur Young dia yang megang tu. Jadi cara dia nak kata orang ni, nak bully Sultan Ibrahim ni, nak merenah-renah Sultan Ibrahim ni, dia beritahu, okey, semua surat mulai pada bulan bulan Januari 1912, Sultan Ibrahim kena hantar alamatkan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negeri Melayu Bersekutu, bukan kepada gubernur. Memang dahsyat dia ni, ya. Itu dia memang nak kenakan Sultan Ibrahim betul. Okey. Tapi kan Sultan Ibrahim tolak. Sultan Ibrahim tak nak aturan tu. Kerana pada pendapat baginda kan, perubahan tu seolah-olah ataupun berarti meletakkan kedudukan Johor sama dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu yang lain. Kita kena ingat, Johor ni kedudukannya tak sama dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu, ya. Negeri Melayu Bersekutu tu di bawah perlindungan British, di bawah perlindungan Inggeris. Tetapi Johor tak. Johor by virtue of perjanjian
Johor dengan Inggeris 1885, Johor adalah sahabat kerajaan Inggeris. Tu nampak tak? Ya? Sedangkan negeri-negeri Melayu bersekutu tu adalah di bawah kawalan Inggeris atau British. Baginda tahu perbuatan Gamno tu nak cuba nak perlahan-lahan nak masukkan Johor ke dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dia tahu tu cara dia. Tapi Sultan Ibrahim bijak, dia tahu kan. Dia buat tak reti je. Sultan Ibrahim telah berjuang pula untuk pertahanan kemerdekaan Johor yang hampir dicut tu. Dia tetap bertahan. Macam mana pun dia bertahan. Dia tak akan benarkan Johor dimasukkan ke dalam negeri Melayu Sekutu. Apabila Johor dimasukkan dalam negeri Melayu Sekutu, maknanya Johor telah berada di bawah kawalan Inggeris. Bukan lagi sahabat Inggeris. Nampak Okey. Ada satu insiden tu. Ini pertelingkahan antara Sultan Ibrahim dengan Governor Atayang lah. Negeri Johor perlukan guru-guru bahasa Inggeris lah, yang bertauliah lah. Jadi Sultan Ibrahim telah berurusan dengan peguam dia di London sana, iaitu E.F. Turner. Dia minta tolong carikan guru-guru yang bertauliah lah kat sana untuk dibawa ke Johor untuk mengajar di di sekolah Johor lah. Bila Governor dapat tahu, Governor tak setuju. Governor kata, dia kata, apa saja tuanku nak buat, tuanku kena refer kepada kami, pada Governor. Macam tu. Jadi, setiap perbuatan tu tidak akan buat tu naklah mendapatkan nasihat. Dan kena menerima nasihat Governor. Dia kata. Jadi, bagi pendapat Governor, Sir Atayang kata, pelantikan guru-guru tu tak sah. Selagi Sultan Ibrahim tidak menghantar surat permohonan kepada dia. Masuk campur habis semua, masuk campur, okey? Macam-macam. Dia sejak tu Sultan Ibrahim mulalah menunjukkan kemurkaan dia kepada Douglas Campbell dalam beberapa perkara. Dia bengang semua ni, dia tahu ini semua Douglas Campbell punya kerja. Sebab apa dalam tahun 1912 ni kan, sebelum tu kan masa John Anderson jadi Governor, dia pun team up dengan Douglas Campbell ni. Tapi tak berapa nak berkesan lah, tak apa nak menjadi. Dia punya strategi, dia punya taktik, dia punya kata orang, dia punya plan dia untuk menjatuhkan Sultan Ibrahim. Tapi masa dengan Atayang smart. Jadi dia sit down sama macam mana. Okey, apa benda kita nak buat? Plan. Dia kata, cara kita nak menjatuhkan Sultan Ibrahim ni tak boleh cara mendadak. Kita kena sikit tanpa beliau sedari, tanpa baginda sedari. Kalau baginda sedar apa perancangan kita, susah. Dia akan ambil course of action untuk menghalang benda tu berlaku. Jadi kita kena buat sikit tanpa dia sedari, tahu-tahu je dia dah terkena. Itu Atayang punya plan tu dengan Douglas. Okeylah, kita tengok lagi kan. Dalam bulan pertengahan tahun 1912 lah Douglas telah menghantar pengaduan kepada kerajaan Inggeris membantah perbuatan Sultan Ibrahim yang menjalankan pemerintahan secara mutlak. Yang ini ikut suka hati baginda saja. Jadi Douglas hantar surat. Ketingatkan sebelum kalau ada cerita kan, yang Douglas dia diberi kuasa kan, dia sikit-sikit dia ambil mengambil kuasa daripada pemerintahan kerajaan Johor. Kita tengok dia sikit-sikit dia minta tahu dia dapat memegang jawatan, mengetuai jawatan. Mula-mula Douglas ni kan dia sebagai penasihat am kan. Okey. Lepas penasihat am tu masa tu kuasa sikit je. Masa mula-mula dia dilantik tu. Jadi beransur-ansur dia cuba nak menguasai. Tak lama lepas tu dia jadi ketua Jabatan Perbendaraan. Lepas tu dia jadi ketua Pejabat Tanah. Semua pejabat-pejabat jabatan yang ketua ni yang mustahak lah, yang penting dalam kerajaan Johor. Lepas tu dia jadi ketua hakim mahkamah. Dan masa sama juga dia menjadi ahli dalam Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Lepas tu ketua jabatan penjara, jabatan kerja raya, semua di bawah dia. Maknanya di bawah pejabat penasihat am lah ni.
semua dah masuk. Nampak? Jadi segala jabatan-jabatan penting tu dah di bawah dia. Maknanya di bawah pejabat penasihat am. Lepas tu apa dia buat? Lepas tu dia beritahu pada Gubernur, okey, dan juga pada Sultan Ibrahim ni beritahu, okey, sekarang ni dia dah banyak kerja, dia kata. Banyak jabatan di bawah dia. Jadi dia perlukan assistant ataupun kata orang ni penolong-penolong dia lah, ketua-ketua jabatan yang berkelayakan dan pengalaman dan senang untuk dia berurusan. Tentulah Sultan Ibrahim kata, okeylah ambil orang Melayu Johor sini kan. Dia tak nak, dia kata susah, dia kata. Sebab dia kata ketua jabatan ni lebih baik, lebih efektif kalau sekiranya orang Eropah atau orang-orang Inggeris yang yang memegangnya. Timbalan ketua jabatan ke yang lain tu, ketua seksyen ke ketua apa tu, itu Melayu tak apa. Tapi yang ketua-ketua jabatan ni macam jabatan bendaraan, pejabat tanah, mahkamah, kerja raya, apa lagi, jabatan pelajaran, jabatan pelombongan, jabatan hasil negeri, macam-macam semua tu dia kata elok orang letak orang Inggeris. Pelan-pelan masuk kan. Nampak? Jadi bila dia punya ujah dia tu, kata orang ni make sense lah, kata. Dia perlukan orang yang faham dan tahu cara kerja dia dan cepat, kata. Jadi dia kata dia kata pada Sultan Ibrahim dan juga kepada Gubernur, jadi kita perlukan pegawai yang berkelayakan daripada England datang. Itu datang tu. Jadi bila dah datang tu, tuan pandai tak? Mula-mula dia dah kuasai semua jabatan tu bawah penasihat am. Di bawah penasihat am tu ada ketua jawatan yang kontrol semua jabatan-jabatan ni, semua orang Inggeris. Nampak dia dah mula dah pandai. Ini semua dia dengan Atta Yang kerja dah ni. Okey. Dia dah buat macam tu. Lepas tu dia hantarlah surat komplain pada kerajaan Inggeris. Dia kata Sultan Ibrahim ni menjalankan memerintah secara mutlak ataupun autokratif. Maknanya dia buat ikut suka hati dia je, tak nak dengar cakap orang. Cakap penasihat am pun tak nak dengar, kata. Dia dah mula memfitnah, ya. Lepas tu dia kata apa saja yang buat oleh Sultan Ibrahim, apa saja tindakan Sultan Ibrahim ni kebanyakannya telah membantutkan pembangunan dan kemajuan negeri Johor. Itu fitnah dia, ya. Dan menyekat dan menghalang perkembangan di negeri Johor. Tengok Atta Yang punya jahat tu dah tulis surat tu. Lepas tu tak cukup dengan tu, dia buat bukti surat-surat bantahan surat-surat komplain daripada ketua jabatan ni. Ni dia kempilkan semua. Jadi bila setiausaha kerajaan nampak kan, ada. So apa, kalau dia tulis surat saja je beritahu macam tu, setiausaha kerajaan Inggeris kata, okey, apa bukti dia? Sebab apa? Kerajaan Inggeris tak boleh sebarangan untuk menghantar nak membesarkan kuasa penasihat am ni selagi tak ada bukti. Sebab mereka tertakluk kepada fasa 3 perjanjian Johor dengan Inggeris tu, tentang penasihat am tu, yang pada awalnya cuma bidang kuasa yang terhad, ya. Dia tak boleh nak minta tu apa, dia cuma boleh pandangan, itu pun kalau dia minta. Sekarang ni sikit-sikit dah dapat diperbesarkan. Jadi dia nak untuk besarkan lagi, kerajaan Inggeris minta bukti lah apa dia. Okey, dia bawa lah semua surat-surat. Surat-surat daripada ketua jawatan sebagai bukti lah. Ni bukti-bukti dia kata. Okey. Jadi dia dah mulalah. Douglas ni dah mulalah buat fitnah. Nampak? Fitnah dah bermula. Okey. Kalau bila fitnah dah bermula tu, apa yang dia buat tu, semua mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan Sultan Ibrahim. Kebanyakan benda yang dia kata tu tak betul. Sebab Sultan Ibrahim ni dia seorang yang strict, dia seorang yang berdisiplin. Kita tengok macam mana mula-mula dia masuk dulu, jadi masa dia jadi Tunku Mahkota pun, masa dia mula jadi sultan pun kan, dia strict. Sampai pegawai-pegawai Melayu kerajaan Johor banyak yang kena dengan dia. Sebab apa? Mereka ni buang masa, tak menjalankan kerja dengan betul. Sampai pak saudara sendiri pun tak bayar allowance. Sebab apa? Tak buat kerja. Tak buat kerja tak dapat allowance. Tu kan dia. Nak kerja, nak allowance kena kerja. Itu Sultan Ibrahim punya strict tu, Okey. Lagi satu dia orang komplain lah, macam ni dia kata. Ini Douglas ni. Pada pandangan dia sebab apa? Semasa dia sebelum ni kan dia residen Negeri Sembilan kan. Dia kata senang nak buat kerja, dia kata. Sebab apa? Negeri Sembilan dan negeri-negeri bersekutu ni,
setiap daerah tu ada kata orang pembesar-pembesar dia. Dan pembesar-pembesar ni adalah jawatan turun-temurun. Jadi senang nak berurusan. Ini kata dia lah. Ini cara jalan dia nak kenakan Sultan Ibrahim lah. Tapi dekat Johor ni susah saja. Johor ni tak ada sistem tu. Johor ni setiap daerah tu dia ditabir oleh pegawai-pegawai yang dilantik oleh Sultan Johor. Bukan dari segi keturunan. Yalah, Sultan Ibrahim buat tu cari nak mereka yang betul-betul layak. Yang betul layak untuk jadi pegawai. Kan kalau kau Habib kata bapak kau dulu pengudu, lepas tu anak ada pengudu, anak tak boleh buat kerja, macam mana kan? Tak guna. Itu Sultan Ibrahim tak mau. Sultan Ibrahim bagi dia nak membantu dia untuk mentadbir daerah-daerah dalam negeri Johor tu, mestilah mereka berkelayakan. Ni yang lagi buat Douglas Pengang tu. Dia katalah dia cakap susah macam ni lah. Lepas tu dia kata termasuklah pegawai-pegawai kerajaan dalam ahli mesyuarat negeri. Kedudukan gaji-gaji semua bergantung penuh lah daripada dengan Sultan Ibrahim kata. Dia kata semua Sultan Ibrahim kontrol, dia kata. Ni dia kata lah sebab dah marah kan. Bila orang dah marah tu macam-macam lah dia kata. Sultan itulah, Sultan inilah. Padahal semua tu fitnah je. Okey. Jadi dia kata lagi satu dia kata tu, dia kata Sultan Johor ni dah kaya kata. Lepas tu memang betul Sultan Ibrahim kaya. Dia kata gaji banyak. Okey, allowance Sultan Ibrahim tu memang tinggi, tapi dalam masa yang sama Sultan Ibrahim banyak bisnes. Dia bukan macam gaji lain harapkan allowance-nya, tak, dia ada bisnes, dia ada semua pendapatan lain tau Sultan Ibrahim ni. Okey. Pendapatan persendirian dia seperti ladang getah, kilang-kilang papan, kilang-kilang batu bata dan lain-lain perusahaan dan perniagaan yang dia ada saham dalamnya. Jadi apa kata Douglas nak memfitnah Sultan Ibrahim ni? Dia kata rakyat baginda telah ditakluk langsung oleh baginda dan sekaliannya gerun takut dengan baginda, dia kata. Dia kata macam tu. Yang kelakar tu apa? Dia kata, macam mana tak takut sebab apa? Sultan Ibrahim ni badan tegap dan lebih besar dan tegap, kata. Dan mempunyai peribadi yang kuat. Selain daripada seorang raja pemerintah yang mutlak, dia kata, baginda sangat cemburu kuasa yang ada dalam tangan orang lain. Maknanya bagi dia, Douglas kata, Sultan Ibrahim ni tak boleh tengok orang lain ada kuasa. Semua kuasa mesti daripada baginda. Macam itulah kononnya ya. Itu yang dia kata tu Sultan Ibrahim tu menjalankan pemerintahan autokratik tu. Autokratik ni maknanya seorang macam diktator lah. Macam tu. Itu fitnah Douglas. Dia dah slowly buat fitnah. Dia hantar surat kepada setiausaha kerajaan. Kita kena ingat masa ni sekarang ni Johor dah tak ada dah tak ada apa kita panggil lembaga mesyuarat di London dah tak ada, dah dimansuhkan. Okey, dan setiausaha kerajaan pun dah bagi tahu pada Sultan Ibrahim, anything kau nak kau kena berurusan dengan Gubernur. Lepas tu pula Gubernur pula kata anything kau nak kau kena hantar surat kepada Pesuruhjaya Tinggi negeri-negeri bersekutu dulu. Bukan kepada pejabat Gubernur. Padahal dia juga tu. Tapi dia ada dua pejabat kan. Dia nampak tak dia nak menjatuhkan Sultan Ibrahim dalam hal ni. Okey. Jadi apa nak buat sekarang ni? Dalam keadaan-keadaan seperti itu, Penasihat Am telah mendapati bahawa pengaruhnya di negeri Johor telah tersekat, dia kata. Dengan tindakan Sultan Ibrahim ni, jadi susah dia nak buat kerja. Macam mana? Sebab apa? Bila dia bagi arahan ke, bagi pendapat ke, pegawai-pegawai tak nak ikut, dia kata. Padahal pegawai yang ketua-ketua jawatan bawah dia tu semua orang Inggeris. Orang Inggeris tu kata pula, yang ketua jawatan kata, yalah bila kita bagi arahan, orang bawah tak nak ikut, dia kata. Sebab apa? Dia orang nak ikut dengan cakap Sultan Ibrahim je. Nampak tak? Dia fitnah. Douglas kata susah, arahan dia semua tak ada tempat jalankan. Lepas tu dia bagilah bukti jawapan ataupun report daripada ketua jawatan kata memang susah untuk dijalankan. Sebab apa? Kerana orang-orang bawahan dia, orang yang pegawai-pegawai Melayu ni semua ni tak nak ikut cakap kecuali dengan cakap Sultan, kata. Nampak okey. Selain dari itu kan Campbell telah menyatakan juga, dia kata dalam persidangan mesyuarat, dia beritahulah lagi masalah dia. Kalau dalam mesyuarat Majlis Negeri Johor lah, dia kata
Dengan pandainya dia kata Sultan Ibrahim membantutkan pengaruh Campbell, iaitu dengan jalan baginda tak hadir dalam dalam mesyuarat tu. Dia kata itu kurang sihat lah. Oleh sebab itulah baginda menolak dan tak mau membaca minit-minit persidangan. Yalah, Sultan kata sebab better tak ada, tak nak baca. Kalau Palung macam tu kita bagi susah lah pada British ni. Apa kita peduli kan. Jadi Douglas menggunakan isu ni lah. Dia kata dari satu dalam majlis mesyuarat negeri-negeri, Sultan Ibrahim jangan datang, kata. Dah lah tu jangan datang, tak apa, dia kata. Bila minit-minit syuarat yang ada tu, dia tak nak baca, dia kata. Dan kalau dia baca pun, kalau dia nak ubah, dia ubah dengan sesuka hati dia je. Jadi itu yang dia geram tu. Dan kadang-kadang kata minit-minit mesyuarat tu dibatalkan ataupun keputusan-keputusan ada. Dia kata Sultan Ibrahim membatalkan apa-apa keputusan dia tak suka. Bila dia baca minit mesyuarat tu kan, ada keputusan yang tak suka tu dibatalkan. Jadi kalau macam ni kata Douglas memang payah lah nak bekerja. Kalau macam ni lama kelamaan pentadbiran negeri Johor menjadi semakin lemah kerana sultannya tak mahu tidak mahu memerintah dengan baik ataupun tak nak masuk campur. Dah tak masuk campur tak apa, tapi menghalang, menggalang segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh ahli majlis mesyuarat. Itu fitnah Campbell. Nampak tak? Campbell ni fitnah ni. Jahat Campbell tu. Okey. Jadi dia kata dengan macam tu, tindakan Sultan Ibrahim tu maknanya dia telah menghalang segala kerja. Dengan cara tanpa ada sedari tapi berkesan lah. Dia kata Sultan Ibrahim buat, dia kata. Ini masalah dia kata. Dengan cara-cara yang tidak ada sedari tetapi berkesan, kata. Iaitu dengan menjadikan orang tahu bahawa baginda tidak menyukai seseorang. Okey, macam ni. Kalau Sultan Ibrahim, dia kata macam ni lah. Sultan Ibrahim ni pandai tu. Kalau dia tak suka seorang tu kan, dia akan nampakkan lah dia punya reaction, dia tak suka kat orang tu. Jadi bila dia tak suka kat orang tu, apa saja kata-kata orang tu, nasihat orang tu, kerja-kerja orang tu semua tak betul. Ini fitnah daripada Campbell lah ni. Okey. Jadi untuk mengelakkan tu, Campbell kata semua pegawai negeri Johor akan ikut saja berkata Sultan. Yalah, kalau kita pun kau nak dengar cakap Campbell ke penasihat am Mak Saleh tu kan siapa raja. Baik kita dengar cakap raja kan. Kita Melayu tak pernah raja. Itu lagi pening kepala tu. Lepas tu dia Campbell komplain lagi, dia kata kaki tangan jabatan kerajaan pun tak yang mana memihak pada Sultan Ibrahim ni dah cuba nak sabotaj Campbell. Nak sabotaj dia lah. Ini sebenarnya laporan Campbell dekat struktur kerajaan tau. Macam mana cara pegawai kerajaan Johor nak sabotaj, dia kata macam ni. Segala surat-surat perintah ataupun memorandum lah yang mustahak daripada setiap usaha kerajaan yang dihantar kepada pejabat-pejabat dilupakan ataupun tersalah letak oleh si penerima surat. Kaki tangan yang berpakaian rendah telah salah faham dengan apa yang diterangkan. Dia kata tak faham. Kerani-kerani telah meletakkan surat-surat pada sebarang tempat yang hingga payah nak didapati, nak dicari. Kerja atau cadangan daripada seorang pegawai itu tinggal terpendam macam tu saja. Dia kata di samping kerenah Sultan Ibrahim ni, dia kata dia pun menghadapi masalah daripada pegawai Melayu yang bekerja di situ. Dia kata segala arahan memorandum daripada pejabat setiausaha tak diterima, tak dipaham, dan maknanya surat-surat tu dia salah letak lah apalah. Cuba kita guna logik Jabatan kerajaan, setiap jabatan pejabat di pejabat di Johor tu, ketua-ketua jabatannya Mak Saleh yang kontrol. Jadi macam mana pula benda tu, dia kata segala surat perintah yang mustahak tu tak sampai, tak dapat jalankan. Nampak tak? Kan nampak terang-terang dia nak sabotaj Sultan Ibrahim. Padahal kalau kita ikut nampak dari segi logik, bila surat daripada pejabat struktur kerajaan sampai ke jabatan-jabatan, ketua jabatan akan terima. Dan ketua jabatan akan baca dan akan panggil pegawai bawahan dia untuk bertindak. Kan? Betul tak? Jadi mana logiknya?
Tapi dia buatkan apa ni, dia portraykan macam dia kata dia orang memang susah nak bertindak. Segala arahan, memorandum ke, segala notis ke semua tu tak sampai, dia kata. Tak dapat dijalankan. Dia portray macam pegawai kerajaan, pegawai Melayu ni bodoh lah. Tak reti menjalankan tugas lah. Tak amanah lah. Surat-surat dia salah letakkan lah. Tengok macam mana Douglas ni kerja sekarang. Jadi Douglas Campbell mengakui juga bahawa Sultan Johor tu tidak mempunyai sesuatu dasar yang tertentu untuk menolak sesuatu kemajuan yang akan diperbuat dalam negerinya. Melainkan baginda terus saja sakit hati jika peruntukan perbelanjaan kerajaan yang dibuat itu tidak ada kaitan dengan faedah kewangan baginda sendiri. Dia kata macam ni. Maknanya lagi satu, Sultan Ibrahim ni apa saja peruntukan kewangan ke untuk negeri Johor, kalau tak ada kena-mena dengan dengan dia, tak ada dapat dia sikit, dia mula akan bagi susah lah. Kepada untuk pegawai kerajaan menjalankan tugas dia. Bagi dia dia mesti nak dapat faedah kewangan. Ini fitnah daripada Campbell tau. Campbell yang fitnah. Dia kata melainkan baginda terus saja sakit hati jika peruntukan-peruntukan perbelanjaan kerajaan yang dibuat itu tidak berkaitan dengan faedah kewangan baginda sendiri. Dia kata ataupun tidak ada mendatangkan faedah kewangan untuk memenuhi kesukaan dan angan-angan baginda. Nampak? Dia fitnah. Campbell memfitnah Sultan Ibrahim secara terang-terangan. Untuk membuktikan kecaman-kecamannya terhadap Sultan Ibrahim, Campbell menegaskan Sultan Ibrahim itu yang lebihnya dipimpin oleh dan dipandu oleh dirinya sendiri. Maknanya Sultan Ibrahim ni bertindak ikut suka hati dia je. Jadi dia compile segala surat komplain semua. Nampak? Cara Campbell nak menjatuhkan Sultan Ibrahim. Sikit tanpa disedari oleh Sultan Ibrahim. Dia hantar surat dekat setiausaha kerajaan tu, dia tak sisi ke Sultan Ibrahim. Jadi setiausaha kerajaan tanah jajahan tengok, dia baca apa bukti, ini bukti dia, surat-surat komplain daripada ketua jawatan, semua ada. Demi untuk menunjukkan bahawa Sultan Ibrahim tu menyusahkan pentadbiran penasihat British ataupun pentadbiran penasihat dia itu Douglas Campbell tu. Jadi menunjukkan dengan itu Douglas Campbell dapat menunjukkan bahawa segala kerja-kerja dia semua dia tentang Sultan Ibrahim. Itu cara dia. Okey. Jadi kan pada bulan September 1912, ini ada berlaku satu isu lah. Douglas Campbell telah memberitahu kepada setiausaha kerajaan Johor, okey. Dia kata orang-orang Eropah yang dipinjamkan bekerja dengan kerajaan Johor itu, orang Eropah tu ketua-ketua jabatan tu lah, tidak akan menghadiri majlis jamuan besar yang akan diadakan untuk menyambut hari kelahiran ataupun keputeraan Sultan Ibrahim. Sebab apa? Sebab dia kata kerana ada suatu jamuan berbau tu sebelum tu dia kata pegawai-pegawai bangsa Eropah atau pegawai Inggeris telah ditempatkan pada meja-meja yang kedudukannya merendahkan taraf mereka. Yalah, dia duduk sama dengan pegawai Melayu. Itu pun jadi isu. Belagak betul British ni. Inggeris memang betul belagak. Tak serah diri betul. Nasib baiklah ada mereka kan. Jadi konon-konon itu merendahkan taraf dia. Okey. Itu satu hal lagi. Lagi apa lagi? Hubungan semakin tegang tu. Pada tahun 1913, hubungan semakin tegang, ya. Masa tu Sultan Ibrahim dengan Penasihat Am dengan Douglas Campbell ni tak cannot see eye to eye. Tak boleh bertentang mata lah. Ada salah. Jadi kan bayangkan antara bulan Mei sampai bulan Oktober tu hanya 2 kali je Campbell dapat jumpa Sultan Ibrahim. Nak berbincang lah. Sebelum tu apa saja Campbell nak jumpa, Sultan Ibrahim akan bagi alasan. Nak bincang pergi jumpa dengan Menteri Besar, nak bincang pergi jumpa kerajaan. Dia tak bagi. Dia memang tak nak bagi can lah Campbell jumpa dia. Campbell ingat dia tu istimewa sangat, ya. Pertama-tama ada Mak Saleh, dia Penasihat Am. Jadi senang-senang bila masa saja dia boleh nak masuk jumpa Sultan. Sultan Ibrahim bijak.
Sultan Ibrahim bagi susah sama dia untuk jumpa baginda. Itu dia. Sebab apa? Tindakan Sultan Ibrahim ni sebenarnya adalah untuk melambatkan ataupun mengelakkan Johor daripada masuk bawah kawalan British. Itu tujuan beliau. Dan beliau tujuan baginda. Dan baginda bijak kerana tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan ketenteraan ke kan, tak ada. Dia buat melalui secara dia mentadbir negeri. Itu bijak dia. Okey. Jadi dalam tahun 1913 juga, perhubungan antara Sultan Ibrahim dengan penasihat am Douglas Campbell tu dan juga Gubernur Arthur Young di Singapura telah bertambah tegang. Dah bertambah tegang lah, ya. Di antara bulan Mei hingga bulan Oktober 1913, hanya 2 kali je Campbell dapat jumpa Sultan Ibrahim. Okey, baginda masih juga tak mempedulikan dan tidak meminta apa-apa nasihat daripada Campbell. Yalah, apa dia kata, aku boleh buat kerja aku sendiri. Ya, apa perlu aku minta nasihat daripada Campbell? Bagi Sultan Ibrahim kan better lagi lebih tahu negeri Johor daripada Campbell. Campbell apa dia tahu? Jadi tak perlulah tak ada nasihat. Lagipun ahli majlis mesyuarat negeri pun terdiri pada orang Melayu yang bijak pandai di Johor. Okey. Jadi mulalah Campbell mengumpulkan surat-surat pengaduan. Macam orang kata dah. Dia dah okey, tak apa kau buat macam ni, kata Campbell. Okey, sekarang ni Campbell pakat dengan orang dia. Okey, kau buat surat aduan, surat komplain. Semua komplain pasal Sultan Ibrahim. Apa saja. Dia panggil lah semua ketua jabatan. Jabatan perbendaharaan ke, jabatan tanah ke, okey, hakim mahkamah ke, lagi apa lagi? Jabatan penjara, jabatan kerja raya, jabatan pelajaran, semua jabatan ada lah. Okey. Yang dia punya ketua jabatan semua tu Mak Saleh. Okey. Kau cari isu, kau cari masalah yang melibatkan Sultan Ibrahim. Kau cari masalah tu semua punca pada Sultan Ibrahim. Dia buatlah. Sultan Ibrahim tak tahu, dia buat dah. Dia buatlah surat-surat komplain. Kononnya dia hantarlah kepada penasihat am, pegawai jabatan ni, ketua jabatan ni hantar. Kononnya hantar surat kepada Douglas Campbell. Douglas Campbell sebagai penasihat am dia ni, kata orang ni semua ketua jabatan kan report kat dia. Dia hantarlah semua buat komplain lah. Dia dah buat itu. Ini cara Campbell tak. Okey. Dia suruh buat surat pengaduan yang semakin lama semakin banyak membantah perbuatan Sultan Ibrahim yang tidak baik. Segala tak baik tentang Sultan Ibrahim semua dia beritahulah mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan pelajaran, kehakiman, rumah-rumah penjara, kerja raya, perkara-perkara keuangan dalam negeri. Orang-orang yang sedang menjalankan hukuman dalam penjara di Johor Bahru telah diberi layanan buruk lah, dia kata. Semua ni fitnah lah. Dan warden-warden penjara tu telah maksa orang salah bekerja di ladang-ladang atau di kawasan-kawasan kepentingan sultan sendiri. Jadi maknanya penyalahgunaan kuasa lah. Dia compile, dia bawa file banyak. Jadi dalam tahun 1913 tu, pegawai-pegawai Inggeris di Johor dan Gubernur di Singapura telah mengambil persetujuan, iaitu apa? Sudah tibalah masanya, ketikanya penasihat am negeri Johor mempunyai kedudukan yang diiktiraf. Berhak masuk campur betul-betul dalam pemerintahan Johor. Dan sebagainya. Supaya dapatlah beliau kata konon-kononnya lah ni. Douglas meneruskan tugas dan memajukan negeri itu serta menyusun pentadbiran negeri Johor. Dia kata dengan tidak diganggu Sultan Johor lagi. Maknanya tibalah masanya sekarang ni penasihat am negeri Johor diberi kuasa-kuasa yang besar, okey, untuk menerajui pemerintahan negeri Johor. Dan Sultan tak boleh campur. Itu dia guna surat pengaduan tu. Dia buat tu. Dia kata selama ni kerajaan Inggeris memang telah ditahan untuk mengambil kekuasaan penuh di negeri Johor. Memanglah. Kenapa? Kerana pegawai-pegawai tinggi Inggeris di pejabat tanah jajahan di London mengatakan, okey, pegawai-pegawai Inggeris di negeri Selat tidak dapat menunjukkan sebarang cara pemerintahan yang tiada betul yang dijalankan negeri Johor. Maknanya pegawai-pegawai Inggeris di negeri Selat tak dapat menunjukkan kelemahan Sultan Johor dalam mentadbir negeri dia selama ni.
Kan kita tengok selama ni kan macam Sasha Clementi datang buat audit, tak ada jumpa. Frank Swettenham yang banyak mengutuk orang Melayu kan, cek semua tu, tak jumpa kesalahan tu. Jadi maknanya menunjukkan tak ada benda yang kata orang ni yang tak, benda yang tak lancar lah. Benda apa ni maknanya pentadbiran yang Johor tu berjalan dengan lancar. Jadi macam mana nak apa ni Inggeris nak masuk campur, dia kata. Tak dapat buktikan. Jadi kena buktikan dulu. Dia kata sesungguhnya dulu pihak Inggeris lebih suka negeri Johor itu dengan sendirinya meresap masuk ke dalam pemerintahan Inggeris. Disebabkan oleh kejadian-kejadian dan pergerakan-pergerakan yang berlaku dalam negeri itu sendiri. Inggeris berharap macam tu lah. Maksudnya tu, slowly bila kerajaan Johor ada masalah kan, jadi bila dia stuck, dia akan merujuk kepada Inggeris dan minta tolong pada Inggeris. Macam mana berlaku di negeri-negeri Melayu Bersekutu, di Negeri Sembilan ke, di Selangor ke, semua ada masalah. Okey, di Pahang dan Perak dia ada masalah. Telah terbukti dah kan. Macam mana apa ni Sultan Abdullah minta bantuan pada Inggeris, okey. Macam mana yang Tuan Antah minta bantuan pada Inggeris, ya. Macam Sultan Selangor minta bantuan. Jadi macam tu jugalah Inggeris berharap, okey, yang Johor pun akan mengalami masalah yang sama, iaitu ketidakcekapan ataupun maksudnya pegawai-pegawai negeri Johor tu tak cekap memerintah dan jadi membantut pembangunan atau kebijakan Johor. Jadi perlahan-lahan dapat masuk, tapi tak berlaku sebab Sultan Ibrahim dengan pegawai-pegawai kerajaan Johor menjalankan pentadbiran dengan baik. Itu yang kesudahannya yang Douglas tak jalan lain lagi dengan membuat fitnah, character assassination, pembunuhan karakter Sultan Ibrahim supaya dapat dia masuk menguasai pentadbiran negeri Johor. Nampak? Itu dia. Jadi nak macam mana? Jadi Inggeris kata tak ada isu masalah dalam negeri. Macam mana kita nak buat? Tapi sekarang ni dia kata berdasarkan surat-surat komplain daripada jabatan ketua-ketua jabatan orang Inggeris, pegawai Inggeris di Johor tu yang telah dirancang lama oleh Douglas Campbell dan juga Arthur Young, Gabriel Arthur Young tu. Sekarang ni pegawai-pegawai Inggeris telah menetapkan tidak mahu menanti-nanti lagi dah. Melainkan sekaranglah masanya, iaitu dengan gerakan dari luar. Gerakan dari luar tu maksudnya adalah gerakan yang dibuat oleh Douglas dan juga ketua jabatan, membawa itu masuk ke dalam kuasa Inggeris. Okey. Sebab apa? Itu cara dia. Nak cari kelemahan Sultan Ibrahim tak ada lah. Jadi kita adakan kelemahan tu. Okey. Jadi apa dia? Salah satu kelemahan tu. Pertama, kes penjara negeri Johor. Dia berkata berdasarkan kepada bukti-bukti yang situ kan, yang telah didapati dengan nyata lah kononnya berkenaan pentadbiran yang tidak baik dalam yang dilakukan oleh kerajaan Johor di penjara Johor Bahru. Dia dapat bukti baru lah kononnya. Gubernur yang di Singapura telah memaksa Sultan Ibrahim mesti menerima satu suruhanjaya penyiasat. Dia kata, okey, dia beritahu Sultan Ibrahim, Sultan Ibrahim, kita ada banyak komplain ni, okey, tentang pentadbiran di Johor. Sekarang ni, to be fair, dia kata, kami tak adalah menerima bulat-bulat apa komplain ni. Dia kata, yang dihantar oleh ketua jabatan ataupun penasihat am ni, kami tak nak terima bulat tu. Tapi sekarang ni, to be fair with you, kita terpaksa adakan suruhanjaya penyiasat untuk menyiasat apa yang berlaku di penjara negeri Johor. Jadi Sultan Ibrahim tak kata apa lah. Okey. Jadi pada bulan Oktober pada 1913, Suruhanjaya telah panggil dan buat penyiasatan. Okey. Suruhanjaya itu kerja dia akan memberi penyatanya kepada kerajaan Inggeris. Findings dia lah, investigate dia punya siasatan tu pada kerajaan Inggeris. Sultan Ibrahim tidak dapat buat apa-apa macam tu. Penyiasatan pun dijalankan. Tu dah. Nampak? Okey. Dalam penyata Suruhanjaya penyiasatan tu, yang telah diserahkan kepada kerajaan Inggeris, selepas dia pergi buat siasatan kan, tak tahu apa benda dia siasat lah. Padahal ketua warden, chief warden tu Mak Saleh. Kan? Okey. Apa saja yang berlaku dalam
penjara tu, semua tu mesti ketua warden mesti tahu. Kan? Kalau nak katalah penjara di Johor tu zalim ke bengis kan, kita tengok sendiri macam mana dalam filem-filem barat kan, menunjukkan macam mana zalimnya pentadbiran di penjara di negeri barat. Sama je kan. Okey. Jadi dalam satu penyata Suruhanjaya tu telah diserahkan kepada Kerajaan Inggeris. Dia kata dia ada menyatakan perkara-perkara yang menunjukkan beberapa keburukan dan kejahatan yang selama ini telah dijalankan di penjara Johor Bahru. Dia kata, dia dapat finding dah, dia jumpa dah. Suruhanjaya itu telah mendesak Kerajaan Inggeris dengan mencadangkan keadaan itu mestilah diubati dengan segera. Dia kata, ni banyak salah urus dah ni kan. Jadi banyak benda-benda yang tak patut berlaku. Jadi kita kena take immediate course of action lah, immediate control. Macam tu lah. Nak memastikan keadaan tu dapat diperbaiki dengan segera lah. Dan supaya keburukan itu jangan pula berlaku kepada jabatan-jabatan lain. Kononnya segala salah takbir, salah urus di penjara Johor tu nanti jangan sampai melarat pula kepada jabatan-jabatan lain. Tengok. Yalah, yang pergi menyiasat tu orang Inggeris. Dan memang sah-sah dia nak buat tu untuk menjatuhkan Sultan Ibrahim. Okay. Jadi Suruhanjaya itu mencadangkan pula supaya kuasa-kuasa penasihat am di negeri Johor diperbesarkan lagi. Wow. Bottom line, kuasa penasihat am mesti dibesarkan. Itu yang dia nakkan. Kan? Dia sampai sama dengan kuasa residen di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Itu yang dia nakkan. Okey? Okey. Bagi meyakinkan lagi pejabat tanah jajahan Inggeris di London supaya meluaskan lagi pengawalan Inggeris di negeri Johor tu. Okey. Dan supaya memotong kuasa-kuasa Sultan Ibrahim, dia tujuan tu lah untuk meluaskan kuasa dan memotong kuasa Sultan Ibrahim. Gubernur Sir Arthur Young di Singapura telah menghantarkan 2 buah memorandum, okey, atau penyata panjang kepada pejabat tanah jajahan negeri Inggeris di London ke pejabat tanah jajahan Inggeris di London. Okey. Iaitu satu memorandum daripada M.H. Whiteley. Siapa M.H. Whiteley ni? M.H. Whiteley ni adalah padisan undang-undang yang menerima mengenai pentadbiran Jabatan Kehakiman Negeri Johor. M.H. Whiteley ni adalah salah seorang pegawai Inggeris yang direkomend oleh Douglas Campbell untuk menjadi ketua Jabatan Kehakiman. Dia kata padisan undang ni dia kata apa? Memorandum daripada M.H. Whiteley, penasihat undang-undang mengenai pentadbiran dalam Jabatan Kehakiman Negeri Johor, dan sebuah lagi memorandum daripada Pesuruhanjaya Penyiasat yang ditulis oleh Campbell. Dalam kedua-dua penyata tu mengandungi perkara-perkara yang membesar-besarkan kesalahan dan kelemahan Sultan Ibrahim. Dalam penyata tu, dan mencadangkan satu perubahan dalam suatu status quo ataupun keadaan yang sedang ada seperti dahulu juga di negeri Johor. Maknanya mencadangkan satu perubahan yang drastik lah, yang mendadak dalam pemerintahan negeri Johor demi untuk memperbaiki pentadbiran negeri Johor. Itulah konon-konon dia kata. Betul lah Campbell, betul kan? Okey. Dalam penyata yang ditulis oleh Douglas Campbell tu, dia telah juga menceritakan akan kepayahan yang ditemui oleh pegawai penyiasat untuk mendapat gambaran yang betul ketika melakukan penyiasatan di penjara Johor Bahru. Konon-kononnya dia orang tak dapat kerjasama. Dia kata, macam mana pula kau tak dapat kerjasama, macam mana kau nak buat laporan? Patut kau kena beritahu yang seadanya ni. Tak. Dia fitnah, dia kata buruk, tak elok semua. Lepas tu tiba-tiba Campbell kata pasal penyiasatan tu Suruhanjaya tak dapat kerjasama daripada warden-warden atau pegawai tugas di penjara Johor. Kan fitnah lagi tu. Padahal tu semua tu dalam bidang kuasa dia. Dia boleh suruh semua bagi kerjasama. Okey. Jadi dia kata Sultan mengira seluruh negeri Johor itu dengan penjara-penjaranya serta segala cawangan pentadbiran di negeri Johor itu ialah sebagai harta kepunyaan bagi dia sendiri. Dia buruk Sultan Ibrahim.
Maknanya pendek kata bila pegawai penyiasat tu pergi jumpa kan, pegawai warden-warden tu, warden kata, mana arahan Bersultan? Siapa bagi besok? Jadi dia tak nak bagi kerjasama. Jadi dia kata dia mendapat suruhanjaya penyiasat tu tidak mendapat kerjasama yang sepatutnya diberikan. Dia buruk lagi lah. Maknanya dia nak menunjukkan bahawa konon-kononnya pegawai-pegawai di penjaga Johor tu telah dipengaruhi oleh Sultan Ibrahim supaya jangan beri kerjasama. Nampak? Itu dia, cara dia. Kita boleh baca semua tu, dia punya, kata orang, kita ni kita dah pandai kan, kita dah tahu. Kata orang ni, we can read between the line apa yang dia nak tu. Okay. Campbell mengatakan lagi, kata, sejak 1912 Sultan Johor itu telah menunjukkan dirinya sebagai nama semakin kurang cenderung menerima nasihat UMNO dan lebih banyak bersifat menentang kerajaan British. Dia kata lagi, dia kata Sultan Ibrahim ni tak nak dengar cakap dia, tak nak dengar cakap UMNO, dia menentang. Itu penyata yang ditulis oleh Campbell. Okey, penyata yang ditulis oleh W.H. Whiteley pula, penasihat undang-undang tu, dia kata di negeri Johor ni menyatakan fasal pentadbiran dan dalam Jabatan Kehakiman Negeri itu. Apa dia kata? Antara lain ia mengatakan sehingga 1911 tugas kehakiman dalam negeri Johor semuanya di dalam tangan orang Melayu, dia kata. Semua orang Melayu buat, dia kata. Okey. Kemudian barulah ada orang-orang Eropah menjadi magistrat dan pentadbir undang-undang. Digazetkan pula menjadi hakim dengan dalam mahkamah tinggi. Dia kata. Tetapi dia kata kerja-kerja berkenaan kerja-kerja mereka hanyalah berkenaan perkara-perkara yang sangat kecil. Sangat kecil macam mana? Dalam pekerjaan kehakiman. Yang bersangkutan hanya kes-kes yang bersangkutan dengan orang Eropah saja. Dia kata, maknanya menunjukkan, dia kata hakim-hakim di Mahkamah Tinggi Johor tu yang dianggotai oleh orang Inggeris tu, dia orang tak ada bidang kuasa yang banyak. Bidang kuasa sangat kecil. Lain semua Melayu kontrol, dia kata. Itu sebab kehakiman di negeri Johor tu kurang berkesan, kata. Cara dia orang nak memburukkan Sultan Ibrahim dan orang Melayu tu, ya. Dia kata sungguh pun dalam 3-4 tahun yang lalu ada jugalah sikit-sikit kemajuan, kata, dalam pekerjaan bahagian ini. Tapi pada keseluruhannya tak banyak kemajuan, kata. Jadi Whiteley ni, penasihat undang ni kan, M.H. Whiteley ni, dia dia kata macam ni, dia mendesak kerajaan Inggeris supaya orang Eropah mengambil bahagian yang lebih banyak. Mengambil bahagian lebih banyak dalam berbagai kes dalam mahkamah negeri itu, negeri Johor. Dan supaya dalam mahkamah tu orang Eropah lebih dipercayai serta lebih bijak dalam menghakimi setiap perkara-perkara yang ada dalam kes-kes yang berlaku di Johor. Kata. Mana dia kata orang Melayu ni tak berkeupayaan, tak ada, kata orang ni, capability ataupun ability untuk menjadi hakim. Teruk kita kena tahu. Okey. Pada akhir 1913 hingga awal 1914, serangan-serangan UMNO seata yang ni dengan Douglas Campbell terhadap Sultan Ibrahim ni banyak macam-macam. Okey. Serangan dia. Dan serangan terhadap Sultan Ibrahim dan juga serangan terhadap kemerdekaan Johor semakin memuncak. Serangan-serangan mereka itu terutamanya didasarkan kepada 3 perkara yang besar. Ini 3 perkara ni kan yang buat konon-konon yang buat pejabat Setiausaha Negeri Jajahan di London tu, tak boleh jadi. Kita kena bertindak. Pandai. Dia kaji semua siapa. Dia orang perhatikan segala tindak tanduk Sultan Ibrahim. Dia cari je mana kelemahan Sultan Ibrahim. Okey. Dia ada lebih kurang 3 perkara. Yang paling besar ni apa dia? Kes Raja Ali. Siapa Raja Ali ni? Raja Ali ni adalah saudara pada bekas Sultan Riau Lingga, iaitu Sultan Abdul Rahman. Raja Ali ni, dia duduk di Riau. Kita tahu Riau sekarang ni di bawah kuasa Belanda. Jadi Raja Ali ni ada seorang penentang Belanda. Okey, dia perang menentang Belanda. Lepas tu kan dia lari, dia menjadi buruan. Jadi bila dia lari dia kejar Belanda, dia terpaksa lari luar daripada Riau.
Dia tak boleh duduk kat Jawa ke Sumatera ke, tak boleh. Sebab apa? Jauh Sumatera tu dikuasai oleh Belanda. Jadi dia larilah ke Johor. Okey. Raja Ali ni dengan Sultan Ibrahim ni ada kena-mengena lah. Okey. Jadi Sultan Ibrahim menerima dia, membagi pelindungan politik kepada dia. Dan bagi dia jawatan lah tu. Sebab Raja Ali ni seorang yang alim, seorang yang warak, seorang yang punya ilmu agama yang tinggi. Jadi dia menjadi ketua agama negeri Johor. Wah, ini yang buat Campbell dengan Arthur Young, Gubernur tu kan, lagi marah. Sebab apa? Ini tak boleh jadi ke? Ini telah melibatkan kedaulatan dua negara. Siapa dia? Belanda dengan Inggeris. Kenapa? Sebab apa? Dalam Anglo-Dutch punya treaty, perjanjian Anglo-Dutch 1824, diorang dah beritahu dah, apa-apa saja British tak boleh masuk campur hal Belanda, dan Belanda pun tak boleh masuk campur hal British. Kalau sekiranya ada apa-apa yang perkara yang berlaku yang membabitkan kepentingan Belanda di negeri kuasa jajah British, mesti kena selesaikan. Begitu juga kalau apa-apa berlaku yang membabitkan tentang kepentingan ataupun nama baik Inggeris di Riau ke di Jawa Belanda kena selesaikan secara baik. Jadi kes macam ni, ini tak boleh ni. Ini akan menjejaskan, dia kata, hubungan diplomatik antara Belanda dengan Inggeris. Kerana nampaknya sekarang Sultan Johor telah memberi hubungan diplomatik, memberi pelindungan pelindungan politik, suaka politik kepada Raja Ali. Yang lebih lagi yang buat Arthur Young dengan Campbell marah, dan juga betul setiausaha kerajaan jajahan pun bersetuju apabila tiba-tiba dahlah Raja Ali tu orang buruan Belanda sampai ke Johor dilantik jadi ketua agama. Ini tak boleh, dia kata. Ini satu kesalahan yang besar. Dia kata Sultan Ibrahim telah memberikan perlindungan kepada Raja Ali. Jadi benda ni ada satu kesalahan yang besar. Benda ni adalah amat bahaya. Benda ni kata orang ni boleh melibatkan ketidakstabilan dalam negeri Johor. Yalah, kalau misalnya kata Belanda datang menyerang, macam mana? Dah perang Belanda dengan Inggeris kan? Jadi ini tak boleh. Gubernur Young dengan setiausaha kerajaan negeri Inggeris, Gubernur Young dengan setiausaha kerajaan Inggeris di London, kedua-duanya telah memberatkan perkara ni. Ini tak boleh. Ini kes berat. Sultan Johor kena, mau tak mau, kena menerima nasihat Inggeris. Kalau tidak, akan dihukum. Sebab apa? Sultan Johor telah melanggar perjanjian yang British dengan Belanda buat. Dengan memberi perlindungan kepada Raja Ali. Ini satu kesalahan besar. Dia cari benda kecil dia perbesar-besarkan. Nampak tak? Okey. Perkara yang kedua, dia kata pasal tuduhan Inggeris yang telah sekian lama mengecam nak melemahkan kemerdekaan Johor itu, iaitu pasal keborosan. Pertama pasal Raja Ali, kedua pasal keborosan Sultan Johor. Dia kata, Sultan Johor ni banyak guna duit, banyak menggunakan wang perbendaharaan di Johor. Dia kata, padahal dia lupa, dia tak nampak Sultan Ibrahim ada perniagaan sendiri. Sultan Ibrahim tak ada harapkan sangat benda duit allowance tu. Dia punya ladang dia, dia punya kilang papan dia, kilang batu bata dia, share-share dalam syarikat-syarikat besar ni semua ada. Dia tak perlukan tu semua. Tapi Campbell dengan Arthur Young ni memperbesarkan tu. Dia kata allowance peribadi Sultan Johor ni tinggi je tu. Ya, dalam tahun 1910 lagi kan, allowance Sultan Ibrahim telah menerima allowance peribadi sebanyak 240,000 setahun. Banyak lah masa tu. Okey. Padahal dia kata Sultan Perak masa tu, Sultan Idris cuma menerima 52,000 setahun. Dia kata. Padahal dia kata Sultan Idris negeri Perak tu lagi kaya raya. Betul, kaya raya. Betul. Dan Johor pun kaya juga. Johor lebih pada pertanian kan. Dan dalam masa yang sama, negeri Johor banyak income dia juga. Lagi banyak. Itu sebab kita tengok perbandaran negeri Johor makin banyak duit. Tapi tak apa. Sultan Ibrahim ni dia gentleman. Okeylah, kau kata aku punya allowance banyak, tak apa.
aku turunkan allowance aku. Aku terima 148,000 cukup lah. Dia turunkan. Tak apa, dia kata, kau kata aku banyak tak apa. Sebab apa? Bagi Sultan Bahim, dia tak kisah allowance tu. Dia duit perniagaan ni bagi banyak dapat. Tapi dalam tahun 1913, okey, dia nampak tu, walaupun Sultan Bahim dah potong dia punya allowance kan, tapi dia nampak pula pendapatan perbendaharaan negeri Johor sebenarnya double triple lagi banyak. Kalau bayar 240,000 macam dulu pun tak menjejaskan. Tak menjejaskan kedudukan kewangan perbendaharaan negeri Johor. Jadi ahli majlis mesyuarat negeri Johor pun fikirlah, tak patutlah kita asyik dengar cakap bawang putih ni allowance sultan kita diturunkan. Padahal kalau kita bagi 240,000 pun tak ada masalah pun lah. Kita masih banyak lagi tu income. Kita naik sampai semula. Jadi ahli majlis mesyuarat negeri Johor sempena usia Sultan Sultan Bahim 40 tahun tu, dia naik sampai semula 240. Apa lagi? Arthur Young dengan Douglas Campbell melanting lah. Oi, dia tahu ini tak boleh. Inilah salah satu lagi dua perkara yang dia bangkitkan tu. Dia membesar-besarkan lah di depan Setiausaha Kerajaan Negeri Selat. Setiausaha Kerajaan Negeri Jajahan Tanah Inggeris lah. Dekat London sana. Jadi Gubernur di Singapura telah menulis surat kepada Sultan Bahim mengatakan kerajaan Inggeris tidak meluluskan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Atas alasan yang secukupnya dan juga tak setuju allowance Baginda digandakan. Kau nak tulis pun, kau tak di kerajaan Inggeris tak setuju pun, kau nak buat apa? Duit ni duit negeri Johor. Bukannya duit British. Kan? Tapi ahli majlis buat tak kerti je lah. Pedulilah kata. Kita dah buat keputusan, kita nak naikkan allowance sultan kita naik je lah. Sebab apa? Kita nak jaga taraf kemuliaan sultan kita. Takkan senang-senang pula British lah nak kontrol kita allowance sultan kita. Kita ada duit. Ini bukan British yang cari duit, ini kita yang cari duit. Hasil daripada pentadbiran kita terhadap negeri Johor. Apa hal pula British? Lagi sekali Gubernur di Singapura dan pejabat tanah jajahan London marah geram dan kerajaan Johor. Dia kata, Johor ni betul lah. Dia nak marah sangat tak boleh tahu sebab apa? Dia orang tertakluk kepada perjanjian 1885. Mereka bersahabat. Bukan Johor tu di bawah kawalan Inggeris. Nampak? Itu dia paling kepala tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Isu besar dia. Yang membawa kepada, kata orang ni, bukan kejatuhan lah. Maknanya, yang membawa kepada kejayaan British dapat mentadbir Johor lebih besar lagi lah. Yang ketiga dia kata pentadbiran di penjara. Perkara yang ketiga ialah pasal keburukan pentadbiran penjara Johor Baru yang telah disiasat dan ditulis dalam penyata Suruhanjaya Penyiasatan yang berlalu kan, seperti yang disebutkan pada tahun 1911 dan 1912. Okey. Douglas Campbell dan penolongnya J.B. Alcom telah menghantar surat pengaduan. Penolong dia J.B. Alcom ni maknanya mestilah dia tu J.B. Alcom ni ketua pengarah penjara kot kan. So ada penolong kan. Betul tak? Jadi J.B. Alcom telah menghantar surat pengaduan kepada Sultan Johor berkenaan dengan kebengisan yang telah berlaku dalam penjara itu. Orang-orang salah dalam penjara telah dipakaikan dengan belenggu besi, sehingga mereka tidak dapat berjalan. Warden-warden penjara itu menggunakan rotan memukul orang salah tu. Layanan perubatan doktor tidak mencukupi. Ini semua alasan ni. Sultan Ibrahim telah menerima beberapa cadangan yang telah diberikan oleh Alcom untuk membaiki keburukan penjara itu. Tetapi dia kata cadangan itu tidak dijalankan walaupun Sultan Ibrahim sendiri telah mengetuai pentadbiran penjara. Dia kata tak dijalankan. Tengok, dia fitnah lagi. Nampak? Takkanlah bila dah dapat tu Sultan Ibrahim diam kan. Kita dah tahu Sultan Ibrahim terkenal dengan disiplin dia. Kan? Okey. Satu. Yang ketiga lagi apa lagi? Yang keempat ni kata salah guna kuasa. Apa maksud salah guna kuasa tu? Dia kata Sultan Ibrahim menggunakan banduan-banduan daripada penjara Johor untuk bekerja di ladang dia.
Kata mana tu salah kuasa lah. Jadi apabila banduan-banduan tu bekerja di ladang-ladang Sultan Ibrahim tu, dia orang rasa dia macam dah apa ni, macam telah dibebaskan lah. Ataupun telah diampunkan oleh Sultan. Itu dia. Okey. Jadi kan, 3 orang. Whiteley, penasihat undang-undang, Campbell, penasihat am yang tak guna ni, okey, dan Gubernur yang telah sekata dan telah bersetuju, iaitu Sultan Ibrahim patutlah tidak dibenarkan lebih lama lagi berada dalam pentadbiran negeri Johor, kerana keberadaan baginda akan melambatkan kemajuan dan menjadi penghalang pada kemajuan dan pembangunan negeri Johor. Nampak? Ini surat diorang hantar kepada setiausaha kerajaan ni. Itulah dia fitnah dia. Campbell perlu menambah lagi, dia kata apa? Kalau ada keinginan baginda hendak memajukan negeri Johor tu, baginda tidak mengetahui dan tidak tidak ada pengetahuan dan tak ada kebolehan memerintah mengikut garis-garis tamadun. Sebelum ni kan dia buat audit dah, French Tottenham dah check. Tak ada masalah apa pun. Dan kita tahu Sultan Ibrahim punya pengalaman yang luas mentadbir, dan beliau sebelum ni seorang pegawai tentera, boleh mentadbir. Dia kata tak ada pengetahuan. Habis tu yang bawa investment masuk sebelum ni kan, yang masa British duduk bising-bising ni kan, dia bawa masuk buka ladang kan. Lepas tu dia bawa Guthrie masuk. Tu apa? Tak kerti mentadbir, tak kerti nak memajukan negeri Johor. Lepas tu kan dia tengok segala penjara-penjara dibetulkan semula, disiplin semua tu. Tiba-tiba dia kata Sultan Johor tak buat semua tu. Ni semua adalah fitnah. Jadi dia katalah, kalau Sultan Ibrahim nak merintah pun dia tak ada pengetahuan, dia tak ada kebolehan dan tak ada kebolehan memerintah mengikut garis-garis tamadun. Tamadun apa? Tamadun British. Dia orang dia burukkan seolah kan Sultan Ibrahim ni tak tahu benda langsung tau. Padahal dah terbukti dah kejayaan Sultan Ibrahim memerintah Johor. Tapi sebab apa dia orang dah tak sabar lah. Dan dia kata kalau tak guna fitnah ni, character assassination ni, sampai bila pun kita tak akan dapat memerintah negeri Johor. Sebab apa? Dia tahu sebenarnya negeri Johor berada di bawah pemerintahan Sultan yang baik, Sultan yang cekap. Jadi kalau macam tu, dia kata macam masa bila lagi kita nak menguasai negeri Johor, seperti kita menguasai negeri-negeri Melayu Sekutu yang lain, seperti Selangor, seperti Negeri Sembilan, seperti Pahang, seperti Perak. Jadi nak tak nak dia terpaksa dah menggunakan cara lain. Cara apa? Cara character assassination, cara fitnah. Inilah cara dia. Nampak? Jahat betul lah British ni. Kalau korang tengok lah kan. Dah agak sejam lah belum cerita. Okey. Jadi lagi satu, Campbell ni dia pandai berpura-pura. Hajar ni. Apabila dia berada dalam majlis-majlis umum, majlis-majlis rakyat-rakyat ada, dia memuji Sultan Ibrahim. Dia puji. Tapi bila dia hantar surat kepada Gubernur dan juga pada setiausaha kerajaan, dia kutuk, dia fitnah. Okey. Dia buat macam tu. Itulah kerja dia. Okey. Akhirnya kan, Campbell dengan Anderson dengan Whiteley ni dia telah bersepakat lah, bersetuju nak meyakinkan setiausaha tanah jajahan di London supaya menjalankan satu tindakan yang tegas terhadap Sultan Ibrahim. Dengan salah satu daripada 2 tindakan tu, dia recommend tu, dah bagi semua finding dia orang kan, segala keburuk Sultan Ibrahim ada 4 perkara tadi orang kata kan. Pasal kes Raja Ali kan, lepas tu kes dia punya keborosan dia, kes kewangan, lepas tu kes pentadbiran, penjara dan kes salah guna kuasa tu kan. Lepas tu dia buat recommendation, dia kata. Dia bagi ada 2 tindakan yang boleh diambil. Pilih salah satu lah. Dia kata pada setiausaha tanah jajahan di London. Berdasarkan segala kita punya finding ni, kita boleh ambil salah satu. Pertama, dia kata, Sultan Ibrahim hendaklah mengundurkan diri secara langsung, dari pentadbiran dan bersemayam selama-lamanya di Britain. Cilaka betul. Dia boleh nak usir Sultan Ibrahim tu. Sultan Ibrahim. Itu pertama cadangan dia. Cadangan kedua dia apa? Dia kata, pengaruh baginda hendaklah dihapuskan dengan jalan mengadakan kaedah memakai residen seperti negeri-negeri Melayu Sekutu. Dalam pada itu memandangkan keadaan peribadi Sultan Ibrahim,
Campbell telah memikirkan bahawa tindakan yang kedua itu pada mulanya akan berjalan dalam keadaan yang agak berlainan dan akan menimbulkan beberapa pergeseran sebelum dapat dijalankan. Dia tahulah. Tapi dia recommend yang kedua lah. Dan Gubernur Arthur Young pun menulis surat kepada Setiausaha Kerajaan Setiausaha Tanah Jajahan di London. Dia pun tulis surat, dia bagi tahu okey, dia kata macam ni. Okey. Dia kata berdasarkan surat Arthur Campbell, berdasarkan surat Douglas Campbell tu, dia kata dia dah kaji, dia tengok, dia recommend tindakan yang kedua lah, dia kata. Dia mencadangkan tindakan yang kedua. Dan dia samping tu dia mencadangkan juga penyusunan semula Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Di mana pelantikan ahli-ahli mesyuarat negeri Johor mestilah mendapat kata orang, approval daripada Gubernur sendiri. Nak melantik ahli Majlis Mesyuarat Johor yang terdiri pada orang anak-anak Johor tu, Gubernur pula campur, kan celaka tu kata yang ni. Okey, dia kata macam tu. Dan sekiranya nak memecat mereka, mestilah minta kebenaran daripada Gubernur juga. Maknanya Sultan Johor tak ada kuasa. Mesti dapat persetujuan kerajaan Inggeris. Ya, perlu ulangi dua benda ni. Kalau nak melantik ahli mesyuarat negeri, Gubernur dan kerajaan Inggeris kena setuju. Kalau nak mecat ahli mesyuarat negeri Johor, Gubernur dan kerajaan Inggeris mesti setuju. Wah. Itu dia. Kau nampak macam mana zalimnya tu. Tindakan yang dibuat oleh Arthur Young, Douglas Campbell dan juga Whiteley. Macam mana dia memfitnah. Ya, semua dia dah compile, agaknya tak tebal manalah surat komplain tu kan, dihantar pada Setiausaha Kerajaan Inggeris bahagian tanah jajahan. Itu sana tu menteri-menteri lah. Dia orang lah semak benda ni kan. Jadi konon-kononnya dia berlaku adil lah, dah semua ada bukti. Dah ada bukti tu mana yes, this is the right time kita take over dia kata we take over the administration of Johor, the state of Johor from Sultan Ibrahim kata. Jadi kerajaan Inggeris pun telah beri persetujuan lah. Dia persetujuan. Okey, dan samping itu juga Gubernur Sir Arthur Young dia minta juga lagi dua perkara. Maknanya beri dia kuasa untuk memberi amaran kepada Sultan Ibrahim. Betul. Kedua, kata beri dia kuasa untuk memecat Sultan Ibrahim sekiranya Sultan Ibrahim melawan. Nampak itulah dia apa yang berlaku. Sikit demi sedikit kan. Akhirnya Douglas Campbell dan dan Arthur Young berjaya memujuk ataupun buat kes lah. Buka file, buat kes untuk Sultan Ibrahim, di mana akhirnya recommendation dia Sultan Ibrahim kena tolong campur dalam urusan pentadbiran, kecuali dalam urusan agama dan adat istiadat saja. Dah samalah dengan negeri Melayu Bersekutu. Tapi ada beza dia. Cuma title pegawai Inggeris yang ada situ masih lagi penasihat am, bukan residen lah. Okey. Itu dia cukup masa ni. Nanti kita sambung lagi apa akan berlaku pada Sultan Ibrahim. Ya. Itulah paling sedih lah bila baca tengok kan, macam mana kita nampak macam mana cekal Sultan Ibrahim tu menahan serangan demi serangan daripada Whiteley, Douglas Campbell dan Arthur Young tu. Tapi akhirnya nak buat macam mana? Ya, dia seorang. Lain lah kalau ada Datuk Abdul Rahman Anak ada. Kalau Datuk Abdul Rahman Anak ada, belum tentu lagi dia boleh buat macam ni. Itulah cerita dia ya. Okey, tuan-tuan semua. Kita jumpa lagi dalam part yang terakhir dalam sejarah Johor ni. Sebab apa Pak Long merancang cuma nak bercerita pasal kisah Johor ni sampai zaman Sultan Ibrahim saja. Kerana zaman Sultan Ibrahim tu adalah zaman di mana akhirnya Inggeris berjaya menguasai pemerintahan di Johor. Tetapi perjanjian 1885 tu masih
intact lah, masih apa ni, iaitu yang mengatakan Johor masih lagi bersahabat dengan Inggeris, bukan di bawah kawalan Inggeris. Ya, tapi itu on paper je lah kan. Tapi sekurang-kurangnya masih dapat lah. Nanti tengok macam mana, walaupun Sultan Ibrahim dah tahu dia kalah kan, tapi macam mana dia buat benda tu susah sikit lah. Adalah nanti kita cerita ya pada next Palu punya live ni, dalam pembicaraan kita tentang sejarah Johor ya. Okey, jadi Palung minta maaf sekiranya Palung tersalah cakap ke tersilap cakap. Apa pun Palung beritahu, Palung punya sandaran dalam penceritaan ini berdasarkan pada buku Suratul Salatin dan juga berdasarkan pada sejarah Johor karangan Cikgu Buyung Adil ya. Kalau kawan-kawan nak beli ni boleh pergi ke Palungnya TikTok ya, cari TikTok Pak Long King ya. Lepas tu kau pergi pada showcase Palung dan dalam tu ada jual buku ni. Palung recommend kau beli buku ni. Okey. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.